Tahun 1879 negeri Johor, sebuah permata di Tanah Melayu, bakal menghadapi perang saudara yang pertama. Konflik ini dikenali sebagai Perang Jementah, akan terpahat dalam sejarah Johor, mengubah lanskap politiknya buat selama-lamanya. Punca utama pergolakan ini ialah perebutan takhta. Sultan Ali Iskandar Shah, pemerintah Kesang, telah mangkat, meninggalkan wasiat yang kontroversi. Wasiat Sultan Ali menamakan putera bongsunya, Tengku Mahmud, sebagai penggantinya. Keputusan ini membangkitkan kemarahan Tengku Alam Shah, putera sulung Sultan Ali. Tengku Alam Shah percaya dialah pewaris sah daerah Muar. Dia rasa tertipu, haknya dirampas. Api kemarahannya semakin marak dengan tindakan Kolonel Archibald Anson, pemangku Gabeno. Kolonel Anson bukannya menjadi orang tengah, malah meletakkan daerah Kesang di bawah kawalan Sultan Abu Bakar, pemerintah Johor. Tindakan ini yang bertujuan untuk menjaga keamanan hanya memburukkan lagi keadaan Tengku Alam Shah. Berasa dikhianati dan dipinggirkan, Tengku Alam Shah nekat untuk bertindak sendiri. Dia menghimpunkan para penyokongnya, menyalakan api pemberontakan yang akan melanda Johor. Tengku Alam Shah didorong oleh keinginan untuk mendapatkan apa yang dipercayainya sebagai haknya, tidak membuang masa melancarkan serangan. Dia menemui sekutu yang bersemangat dalam diri sepupunya, Tengku Nong dan Tengku Mat. Bersama-sama mereka membangkitkan semangat penduduk Muar, menyentuh perasaan tidak puas hati dan mencetuskan api pemberontakan. Pertempuran pertama meletus di perkampungan kecil Relau dan Air Ketal. Pasukan Tengku Nong dibantu oleh elemen kejutan dengan mudah menguasai penentangan tempatan. Bersemangat dengan kemenangan awal ini, Tengku Nong mengalihkan perhatiannya ke Jementah, sebuah pekan strategik yang terkenal dengan sawah padi dan dusun buah-buahannya yang subur. Pada 25 Oktober 1879, pasukan Tengku Nong menyerang Jementah, meninggalkan kesan kemusnahan di belakang mereka. Rumah-rumah dijarah dan dibakar, suasana kehidupan yang aman musnah akibat huru-hara perang. Serangan ke atas Jementah menjadi tamparan hebat buat Sultan Abu Bakar. Baginda menyadari betapa serius situasi itu. Ini bukan sekadar pemberontakan kecil, ia adalah pemberontakan besar-besaran yang mengancam untuk memecah belahkan Johor. Tindakan pantas diperlukan untuk memadamkan kekacauan dan mengukuhkan kembali kuasanya. Arus perang mula berubah dengan kemunculan seorang tokoh penting di pihak Sultan Abu Bakar, Dato' Mohamed Saleh bin Perang, lebih dikenali sebagai Dato' Bentara Luar. Dato' Bentara Luar bukan sekadar pahlawan yang mahir, beliau juga seorang ahli strategi yang bijak. Beliau memahami keadaan muka bumi, taktik dan psikologi peperangan. Langkah pertama Dato' Bentara Luar adalah membina sebuah kubu pertahanan yang kukuh berhampiran Jementah. Kubu ini, yang dikenali sebagai Kubu Dedap, menjadi simbol keazaman Sultan Abu Bakar. Dindingnya yang tinggi dan lokasinya yang strategik menjadikannya sukar ditembusi oleh pasukan Tengku Nong. Sementara itu, Dato' Bentara Luar tidak hanya bergantung pada pertahanan, beliau mengkaji pergerakan musuhnya, menunggu masa yang sesuai untuk menyerang. Peluang itu tiba pada suatu malam yang ribut. Berselindung di sebalik kegelapan dan hujan lebat, Dato' Bentara Luar menyerang secara mengejut pengikut Tengku Nong yang sedang tidur. Pertempuran Jementah menandakan titik perubahan dalam perang. Pemberontakan Tengku Nong yang kucar-kacir dan lemah akhirnya tumbang. Perang akhirnya berakhir pada 30 Disember 1879 dengan penangkapan Tengku Nong. Pemberontakan berjaya dipatahkan, kuasa Sultan Abu Bakar ditegakkan semula. Walaupun singkat, Perang Jementah meninggalkan kesan yang mendalam terhadap Johor. Ia mengukuhkan cengkaman Sultan Abu Bakar ke atas kuasa, membuka jalan kepada penyatuan negeri. Perang ini juga membawa kepada kemunculan Muar sebagai sebuah bandar utama. Sultan Abu Bakar menyadari kepentingan strategik kawasan itu, melabur dalam pembangunannya, mengubahnya menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Mungkin legasi Perang Jementah yang paling kekal bukan terdapat dalam buku sejarah, tetapi dalam hati dan minda rakyat. Sehingga kini, bergenerasi lamanya, kisah-kisah perang yang diceritakan melalui lisan terus bergema di kampung-kampung di Johor. Kisah-kisah ini, gabungan fakta dan legenda, menjadi peringatan tentang konflik yang bentuk sebuah negara, keberanian mereka yang berjuang, dan semangat kental rakyat jelata. Jika anda suka dengan cerita ringkas tentang sejarah di Nusantara, sila tekan like, share, subscribe, dan tekan butang lonceng untuk mengikuti cerita seterusnya.
yang lebih menarik.